Orang curi, dia pergi curi pitih orang tu 1,000. Tuang pitih nangis. Pencuri ketawa. Dia nak buat kau ni, nak suruh tuang rumah ketawa, pencuri menangis. Soalan dia. Nah, jawabnya setiap perbuatan kita ada balasan. Nah, cuma lambat atau cepat. Itu keyakinan kita. Sebab tu Allah buat hari kiamat. Yaumul kiamah ini terkenal juga dipanggil Yaumul Jaza, hari balas. Tidak ada orang akan terlepas. Kalau perbicaraan akhirat, dunia ramai orang boleh terlepas. Nah, kita curi di masjid, curi piti masjid sekali, memang kena je. Nah, pasal apa kena je? Pasal sekali je banyak kali, bebas. Contohnya dia curi 47 kali, bebas. Faham lagi? Sebab banyak kali. Itu dunia. Akhirat dah. Agung tak terlepas, raja tak terlepas, Perdana Menteri tak terlepas, Presiden tak terlepas, Tok Guru tak terlepas. Betul tak? Al-jaza mislul amal. Balasan di akhirat kita yakin seumpama perbuatan. Tidak lebih, tidak kurang, setimpal. Jadi itulah orang beriman. Bila kita kehilangan sesuatu, dia aniaya oleh orang, kita kena ingat hari kita gembira di hari akhirat lagi. Dia pula berduka cita. Kerana Nabi kata antara orang yang akan muflis daripada umat aku hari kiamat, allazi jaa yaumil qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin. Dia datang pada hari kiamat bawa pahala sembahyang, pahala zakat, pahala puasa, tetapi dia menganiaya orang. Qad syatama hadza wa daraba hadza, nampak, wa aklama li hadza, dia ada maki orang, dia ada fitnah ke orang, dia ada anaya ke orang, dia ambil harta orang. Nampak lagu mana? Diambil akan pahala dia, bayar kepada orang yang jadi mangsa dia di dunia. Bila habis pahala, mangsa dia akan ambil dosa, pikul atas kepala dia, summa turiha finnar. Nabi kata last sekali, dia dan dosa baru dia dapat akan dilempar dalam api neraka. Itu berita tu menggembirakan mangsa-mangsa yang dianiaya di dalam dunia.